sebagai someone yang datang dari background yang ada banyak-banyak emas lah kan, kenapa pilih public gold? Pernah terjadi, I punya kawan, okay, dia beli emas dengan bank. I cakap dengan dia, okay lah, cuba try keluarkan. Bila dia keluarkan emas tu, pertama kena banyak nak kena bayar. Hidden fees tu, agenda dia tu. Sebab apa? Sebab bank punya produk adalah duit. Jadi dia tak nak kita duit dia tu lari daripada orang lain. So bila OPR rendah, bayar rumah lebih rendah. Dia tahu sekarang ni orang semua cari emas, jadi dia buat satu produk emas. Emas bank ni dia tak sama macam emas kita, emas fizikal. Sebab apa? Bila kita nak fizikal kan, kita banyak duit lagi nak kena keluarkan. Jadinya bila banyak duit nak keluarkan, so my friend ni dia keluarkanlah juga. At one time dia perlukan duit, jadi dia nak jual balik emas tu. Bila dia pergi bank, bank pun terkejut, mana ada bank beli emas. Jadi so kita kata kita pilih produk yang betul-betul produk tu memang syarikat company tu adalah company emas. Beli emas, kalau kita nak jual balik pun mudah. Dijual juga emas, so sangat-sangat mudah. Maka kita pengguna, kita pilihlah the best company. Kalau kita nak menabung emas, kita jangan simply pilih nak bank, emas bank. Still you lose dekat situ. So kalau kita emas fizikal, kita dapat emas tu, kita nak jual pun mudah. So lepas tu I dah tahu dah, I dah tak pilih dah emas lain selain daripada emas public gold. Thank you for the sharing. So make sure jangan beli emas dekat bank. Lagi bijak kalau anda beli emas dekat syarikat pengiriman emas terbesar nombor 1 Malaysia.